Ingat fan Manchester United, korang belum jauh lagi daripada kita orang. Kita orang masih lagi berpeluang untuk kejar korang dalam season kali ni. So, malam ni kita akan lawan dengan Leeds United, pasukan yang berjaya tewaskan kita 3-1 untuk first round Premier League. So, malam ni bermain di Stamford Bridge, aku rasa kita berpeluang besar untuk menang dengan momentum yang dibawa oleh Rosenior. Aku rasa kita mampu untuk secure win malam ni dan terus untuk mencucuk Manchester United yang berada dekat atas kita tu cuma 1 point aja. Kita sebenarnya memang boleh untuk comeback untuk season ni, at least untuk secure top 4. Dengan kembalinya Cole Palmer, aku rasa dapat bagi satu tonik atau semangat baru kepada pemain-pemain Chelsea yang kita mampu untuk kalahkan Leeds United untuk game malam ni. Prediction mudah untuk aku tak nak fikir panjang. Aku predict Chelsea berjaya untuk tewaskan Leeds United dengan scoreline 3-0. Agak besar sebab aku memang betul-betul confident yang kita mampu untuk secure win malam ni, dan aku nak make sure penyokong Manchester United tahu yang korang sebenarnya tak jauh pun daripada kita orang, cuma 1 point je atas kita orang dekat Premier League sekarang.